main tau. Macam pegang dulu. Pegang dulu. Macam mana cara pegang tadi? Lupa. Okay. Yang satu. Pegang. Okey, tengok. 1, 2, 4 kaedah tu. Sama sekali. Pegang ni Zat. Okey, tengok ah. Yang ni kan, pegang kan. 1. Nampak ni? 2. 3. 4. Dah, pandai pegang dah. Kalau boleh pegang ni, mana boleh main dah kat sini. So patah balik. Masuk sini. 2, 3, 4. Dan yang tu ya basic. Kemudian pula kalau pecah semua ada 4. Okey. Dalam permainan Shadada daripada siku dia akan create semua jenis permainan. Basic dia. Mana kalau siku apa pandai, apa boleh main semua jenis weapon, semua jenis silat. So dia create kind of tu lah tu dia sistem 12. Yang pada tu dalam logo tu sistem 12. 1/12 dalam bentuk jari. Mana dia bukan ikut jam, dia ikut terbalik jam. Konsep dia, kita akan ikut sini permainan kita dulu. Okay. Lepas kita main yang tu, kini kita main macam mana nak lepas. Tadi kita tangkap 1, 2, 3, 4 tangkap. Sekarang kita nak lepas pula. Yang tu method paling penting ialah nak lepas. Nak lepas sama tu tadi macam kita lepas. Kita lepas saja. 4 tangan sebelah. Tengok. Pegang itu 4 tangan sebelah. Senang. Nampak? Okey. Okey, bila tang itu baru kita buat lepas tambah bawah. Nampak? Sebelah. Kemudian kita tangkap. Okey, macam tu. Okey. 1, 2, 3, 4. 1. Kita lepas, kita tangkap. Pasal apa kita lepas tu kita nak tahu cara dia macam mana dulu. Ini 1. Okey. 1. Tengok, 2. 3. Nampak? Sama juga kan? 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Yang ni basic yang mana kita handle apa teknik. Sebelum main dia punya taklah punya apa adab permainan dia kita baling bagi dia pecah. Dia baru kita bawa kita fikir membunuh teknik tu supaya tak ada serang gitu. That's why I don't like to see him swinging his elbow out. Okey, tangkap itu Okey, bila boleh bayar tu baru 1, 2, 3, 4. Kemudian barulah kita nak main permainan dia. Kita tak permainan, kita tak lepas. Nampak? Lepas bawah. Lepas atas boleh. Kita main bawah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nampak? Kaedah permainan. Bila ada ajak macam tu, Amin kena letak tangan kuat atas. Tahan, main dekat. Okey. Bila tahan macam tu, kalau belajar slow motion dulu. 1, 2, atas lagi. 3, 4. Kemudian tangkap. Tetap balik. Kemudian lagi satu buat kat atas. Guna sini pula. Okey. 2. Main bila tetap. Main lama lah. Nampak? Tu cara dia nak main. So hari tu ajak apa? Dia ajak untuk suka ni. Jadi dia ajak apa? Message dia nak pegang macam ni. Dia tak bawa. Nampak? Try buat satu. Dapat dah. Tangkap dah. Okey. Buat satu tadi. Dah, ambil dah. Okey. Try buat satu. Tak betul. Kira 4. 1, 2, 3, 4. Okey. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Apa dia? Siso. Screw up. 1, 2. Tadi kan? Yang pula 1 kan? 4. 1, 2, 4. Ni baru 3, 4. Satu pula 1, 2,
tiga, empat. Okey. Satu. Nampak ni? Dua. Tiga. Empat. Satu. Nampak ni? Dua. Tiga. Empat. Masuk sini. Dua. Tiga. Empat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tangkap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tangkap. Yeah, that's Empat tangan sebelah. very bad. Tengok. Pegang tu. Empat tangan sebelah. Senang. Nampak? Yeah, that's Empat tangan sebelah. very bad. Tengok. Pegang tu. Empat tangan sebelah. Senang. Nampak? Jadi, satu, dua, tiga, empat. Jadi, satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat.